Assalamualaikum dan hai. Hai. Selamat kembali ke YouTube channel Bintang Kecil. Okey, kita kembali lagi dengan adik Ashraf dan adik Heidi. Halo. Okay. Oh, hello. Halo. Hello. Hello. Halo. Hello. Okey, hari ni kita nak ke episod yang seterusnya iaitu episod keempat. Kita punya raya special iaitu BK Kecoh Raya. Happy je korang ni. Happy ke tidak? Happy. Betul Okay, so hari ni korang tahu tak kita nak main game apa? Teka-teki. 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 Ha. Okay, teka-teki pasal apa ni? Raya. Betul. Yay. Okay, tema pertama kita adalah makanan. Okey. Oh. Korang kena berhati-hati. Okay, so teka-teki pertama. Saya manis. Okay. Ada doktor. Abang manis kan? Apa tu? Pick up line. Saya manis, Ya. berwarna coklat dan selalu dimasak lama dalam kawah. Siapakah saya? Oh, laju. Okey. Satu, 3, 2. 2, 3. Wah, dia ada banyak apa jawapan pilihan Ini tak ada soal pun nak. Dia tanya kita balik. Okey, Heidi, yang mana satu? Dodol kat. Okey. Jawapan dia betul. Yeay. Okey, satu sama. Okey. Kuih apa yang suka berjalan dalam semut? Ha? Oh. Oh. Abang baru bunyi. Lapar. Okey. Betul. Heidi dah bagi jawapan. Tak tahu. Tak tahu. Betul. Betul. Okey. Jawapan dia betul. Dua-dua. Yeay. Ya Allah. Sama. Dua sama. Okey. Okey. Satu lagi soalan pasal raya. Saya selalu dicari oleh kanak-kanak pada pagi hari raya. Saya berwarna-warni dan mengandungi sesuatu di dalam. Apakah saya? Duit. Tulislah. Dah. Okey, kejap. Kita Kenapa pula? Dah. Okey, satu. Dah dapat jam. Dah. Okey, satu, dua, tiga. Okey, betul. Kita bagilah kan duit. Dia siap lukis sampul. Okey. Okey, 4-3 Ashraf 4, Heidi 3. Saya dipasang Betul. pada malam raya. Menyala terang Di sini. halaman rumah. Siapakah saya? Takkan tak tahu. Tak tahu. Hedi buat tahu je. Okey, satu, dua, Allah. tiga. Wah, dapat 1.5. 1.5. Per liter. Bunga bunga api tu tambahan saja. Background. Oh. Okey. Apa yang orang selalu pegang di pagi raya tapi tak boleh makan? Menari. Apa yang orang Apa tu? apa yang orang selalu pegang di pagi raya? Okey, pagi raya korang buat apa? Tapi korang Makan. pergi makan. Pagi raya, lepas tu korang buat apa? Buka baju. Memang pakai baju. Lepas pakai baju. Lepas dah siap, korang buat apa? Apa? Surau. Pergi makan. Cuba teka. Dia tulis pada suatu hari saya seorang. Ya. Okey, so kita terus. So, 1, 2,
3, tunjuk jawapan anda. Memohon maaf. Salam-salaman. Ashraf betul. Dia jawapan ni sebenarnya tangan orang lain. So kita salam bersalaman. So itu sahaja kita punya game show raya KDK Kecoh Raya kali ini. Korang semua seronok tak? Seronok. Seronok. Itu tak Yalah, habis-habis dia sebelum dah kita. Abang Noel dengar lah kan Heidi? Yes. Heidi ada keluar lagu raya betul tak dengan Darwish betul tak? Betul. Okay, Tepat apa, sekali. Apa nama lagu raya awak tu? Ada hari raya. Okay. Okay, Aduhai Raya. Cuba nyanyi sikit lagu Aduhai Raya awak tu. Aduhai raya tiba lagi, tiap raya memilih lagi. Balik kampung kena pilih lagi. Kampung mama, papa, mama, papa, mama. Okay. Okay. Ashraf dah dengar apa benda lagu raya ni? Dah. Dah, betul? Oh. Betul. Cuba nyanyi lagi lagu tu. Saya tak adalah apa-apa sangat kan. Saya hanya tahu je. Okay. So, Ashraf sendiri tahu lagu raya apa? Cuba nyanyi sikit. Lagu Tiba-tiba hari raya. Betul. 1, 2, 3, nyanyi. Duhai bunda, duhai ayahanda, dengarlah rayuan anak anda yang jauh di mata. Okey. Sis awak duduk asrama, mesti awak nyanyi lagu tu setiap hari, betul tak? Betul. Mak nak balik, betul tak? Okey. So, adik-adik semua tadi dah tahu kan Heidi dengan Darwish ada keluar lagu baru. So, korang semua bolehlah dengar tu. Okey, markah 50,000. Okey, so korang semua jangan lupa like, share, komen dan Subscribe and follow. follow. Share. YouTube channel Bintang Kecil. So, itu saja. Bye-bye semua. Bye-bye. Bye.